Okay guys, so Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua motovlogger dan juga bukan motovlogger. Welcome back to my YouTube channel. So kat sini aku berada dekat iMotorbike Glen Mary. Hari ni aku nak share dengan korang motor apa kalau korang datang dekat sini yang orang kata macam goreng pisang panas. Kalau datang kat sini memang akan selalu sold out. Aku nak tunjuk kat korang motor-motor je yang ada dekat sini. Dan kalau korang datang kat sini maybe 2-3 hari lepas tu motor tu dah dijual. Orang yang tengah diki-diki lagi motor-motor yang aku sebutkan ni, korang kena datang kat sini cepat untuk grab apa jua promosi yang ada dekat sini. Untuk pengetahuan korang, bulan ni akan ada 2 promosi yang sangat hebat khas untuk user-user ataupun para pengguna yang nak berurusan dengan iMotorbike. Aku tunjukkan dekat korang motor-motor yang paling terhangat dekat iMotorbike kalau korang tak grab. Let's go. iMotorbike ni setiap minggu akan masuk motor baru, akan compilekan motor-motor yang paling top orang selalu beli dekat iMotorbike untuk orang punya reference. Let's say lah kalau korang nak datang sini and then tu tak ada, so maksudnya motor tu dah terjual. Kalau korang tengok dekat website motor tu ada, tapi bila datang motor dah tak ada. So maksudnya ini motor-motor yang korang perlu grab cepat. Model yang aku tunjukkan ni, model ni memang tak payah cerita lah. Memang dia sangat-sangat demand yang tinggi. Macam korang nampak ada RSX, ada LC dan juga ada Chris. Sebab apa kalau dia punya sold out tu tinggi? Sebabnya dia ada daily commuting yang sangat tinggi. Maksudnya dekat sini kita selalu nampak motor-motor ni di atas jalan raya. That's why kalau korang cari motor yang aku listkan tadi, yang aku tunjukkan tadi, memang selalu sold out. Untuk skuter pula, skuter yang famous dekat sini adalah kita ada ADV, kita ada MVX, kita ada Vario, kita ada Ego. So semua skuter-skuter ni adalah kalau korang yang mencari untuk yang daily commuting, yang jalan untuk main city and then nak jimat minyak, so skuter-skuter ni yang boleh menjadi pilihan korang. Sebab ini adalah apa yang diorang share dekat aku. Ada skuter-skuter yang high demand dekat sini. Macam korang nampak kat sini, ini adalah stok baru tapi aku tak tahulah ni akan bertahan sampai bila. So inilah skuter-skuter yang ada dekat iMotorbike ni yang mana korang boleh consider untuk ambil. Ini dalam beberapa hari jadi dah habis lah ni. So korang kena datang cepat-cepat dekat iMotorbike. Untuk kategori big bike, model yang biasanya orang cari dekat sini adalah model Triumph. Ini aku dapat info daripada salesman dekat sini. Sebabnya model ni menjadi macam start menjadi macam goreng pisang panas dekat iMotorbike. Lah antara model-modelnya, Triumph dan juga ni Triumph. Ni ada 3 biji Triumph yang korang boleh untuk diki-diki. Kalau kita tengok harga dia dekat sini 5890. Okay, kita tengok. Kita cek sama-sama harga dia untuk Triumph ni. Okey. Kita tengok dekat sini harga dia lebih kurang 16,000 je geng. 16,000 saja. Triumph Street Triple S tahun 2014. Okay, kita tengok pula untuk PRR 751. So harga dia cuma 22,000. Triumph Scrambler 400i. Maksudnya dekat sini memang kalau orang nak cari motor trusted untuk Triumph, orang biasa datang kat sini. That's why diorang punya salesperson bagi tahu aku yang Triumph ni menjadi salah satu motor yang quite hot selling juga untuk big bike. Kita tahulah macam kita ada MT-09, kita ada Ninja, kita ada Zide. Tapi Triumph ni menjadi ada satu trend yang menaik sikit. Korang yang tengah diki-diki yang budget dalam within korang punya yang tak kisah motor apa, maybe korang boleh try Triumph. Sebab apa motor-motor ni dia cepat sangat sold out? Salah satunya adalah bila harga yang ditawarkan kepada pengguna adalah harga yang kita boleh dengar, yang kita boleh buat bincang, and then buyer takkan fikir lama. Kena dengan harga, kena dengan dia punya needs. That's why motor tu cepat sangat sold out. So kepada korang yang masih lagi berkira-kira, jangan fikir lama-lama, datang test ride and rasai sendiri pengalaman korang, motor yang korang berkenan. Tak ada masalah. Sini semua staff friendly. Boleh datang je. Antara salah satu sebab adalah kondisi keadaan motor tu. So motor tu bila keadaan cantik, mileage rendah, tambah pula kalau ada bonus motor yang korang pilih tu ada jajan-jajan. Let's say lah datang yang standard, tiba-tiba owner sebelum ni bagi caliper Brembo. Lepas tu korang dapat
So dah rezeki dekat korang dekat situ. So kat sini orang kata sambil menyelam, selain daripada korang menyelam untuk bandel, korang juga boleh menyelam untuk motor-motor yang ada dekat sini. Tak ada masalah. Maybe harga yang korang dapat tu harga yang sangat-sangat jackpot. Dekat tempat lain tak ada, tapi dekat iMotorbike ada. Cuma korang kena datang sendiri, baru korang dapat tahu, baru korang nampak motor ni siapa cepat dia dapat. Itu dia antara sebab ataupun faktor yang menyebabkan motor-motor dekat iMotorbike ni, kalau korang nampak dia dah, bila kita tengok kat website dia, tapi bila datang dah habis, bila tengok kita datang, tapi bila kita buat keputusan nak fikir, kita tak book, tiba motor dah kena jual. That's why dekat iMotorbike ni siapa cepat dia dapat. Kepada korang yang masih lagi berkira-kira nak ambil motor ni, rasa macam motor ni kena dengan bajet, motor ni tak ada bajet, and then datang je kat iMotorbike, tak ada masalah. So diorang punya sales assistant akan bantu korang dari A to Z, dari segi proses, dari segi tukar nama, semua tak ada masalah geng. Sebab apa? Dia trusted dengan dia punya proses ketelusan dia, lebih daripada berpuluh inspection point untuk setiap motosikal, and then dia ada warranty selama 6 bulan. Kalau korang tak nak motor baru, motor lama pun ada, tak ada masalah. Aku nak share dengan korang yang sekarang ni iMotorbike ada buat kempen. Mana-mana motor yang kalau korang rasa nak jual, korang boleh datang dekat sini, and then korang boleh dapat reward lebih kurang dalam RM300 juga. Dan promo ni berjalan daripada 7 hari bulan sampai ke hujung bulan ini. Daripada 7 November sampai 30 November tak silap aku. Kalau korang jual motor, korang boleh dapat sebanyak RM300 voucher. And then lagi satu kempen, ini paling senang, serius. Korang datang, parking motor korang kat bawah tu kan, lepas tu korang just tangkap gambar and post gambar motor korang dengan background iMotorbike, and pastikan akaun korang tu public tau. Korang boleh menang cash sehingga RM200. So tempat pertama 200, tempat kedua 100, 100 tempat ketiga RM50. Siapa nak bagi? Syarat je sangat-sangat mudah. Korang just datang iMotorbike, tangkap gambar. Di samping kalau korang nak jual motor korang kan, tangkap gambar dulu, lepas tu post, lepas tu jual. So korang dah boleh dapat duit dah lebih kurang RM500 untuk bulan ni. So datang cepat ramai-ramai kepada orang-orang KL ataupun orang-orang Penang, orang-orang Johor, boleh datang untuk inspection. Ataupun korang nak jual, korang boleh datang kat iMotorbike ataupun dekat Shell yang ada kios iMotorbike untuk korang jual motor korang. And diorang punya proses sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang, and korang entitled untuk dapat cash reward tersebut. So korang nak aku review motor apa lagi? Give a like and subscribe, and I see you guys on my next video. Bye bye.